Saya boleh biasa je. Awal lagi dah tak gerak boleh dia. Dah letak tas kecil semua. No eye clear. Teruskan guys. Kita buat baik. Kak Rai terima kasih. My all. Thank you. Kak Rai terima kasih. Sis Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lara terima kasih. Dengar tak? Ibu JJ itulah. InsyaAllah. Faham tak? Siapa faham dengan satu? Mungkin kita lama juga kat Melaka ni kan. Faham tak dengan penceritaan tadi? Lama juga lah. Sampai Ahad kot. InsyaAllah. Tengok macam mana. Kita mengisahkan tentang Air terima kasih. dukun tadi. Okey, memang lokasi ni Air terima kasih. baru bagi boy. Okey, pada yang baru tahu, semalam saya dah pergi sini geng Siapa yang masuk kat sini, siapa yang masuk saya punya live semalam, korang dah tahu tempat ni macam mana, apa cerita dia. Kenapa saya berminat untuk buat explore kat sini tentang penceritaan kisah-kisah lepas dia geng. Sangat-sangatlah berminat. Sampai saya semalam, walaupun saya 2 kali saya pergi hospital, bukan hospital, saya pergi klinik untuk dapatkan ubat. Sebab semalam saya tak okey. Hari ni pun sama juga tapi okey daripada semalam. Saya nak sangat tengok depan mata macam mana keadaan rumah tu yang dikatakan dah ditinggalkan selama 15 tahun tapi dia nampak macam elok je lagi. Walaupun rumput lalang tinggi tapi rumah tu masih berada dalam keadaan yang cantik lagi. Azrul terima kasih. Azrul terima kasih. 15 tahun yes. Jangan nonchalant sangat. Nonchalant. Kejap Nonchalant tu aiskrim dia. Aiskrim vanila Nampak tadi macam baru tadi. Yes. Bang ni Shinan terima kasih. Saya tengah naik angin. Oh, saya tengah naik angin. Ada aku kisah kau naik angin. NF terima kasih. Tak puas malam. Zainab terima kasih. Mimi terima kasih. Ili terima kasih. Mimi terima kasih. Mami Gorgeous Waalaikumsalam. Riz thank you. Mantap apa? Kenapa tu? Tahu ada orang kisah naik angin. Oh tak, inilah. Dia naik angin dia pergi pasal lah geng. Bukan pasal saya geng. Alin terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yati Waalaikumsalam. My all terima kasih. Cik Not terima kasih. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Muhammad innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mas Tini Fatin terima kasih. Sini spider tak? Alamak, korang tanya saya spider ke? Semalam kan, tak tahulah kenapa dekat tempat ni saya tak fokus langsung pasal spider. Tapi so far saya tak nampak apa-apa spider tau. Semalam. Kita cuba malam ni geng. Boleh tak kita tengok spider hari ni? Kita cuba. Sebenarnya kat mana-mana ada je. Tapi saya tak tahu kenapa kat sini saya tak nampak. Ataupun memang saya tak nampak dah. Waalaikumsalam yang bagi salam geng. Jangan lupa untuk punch card. Jangan lupa untuk share. Malam ni kita kat tempat best geng. Malam ni kita kat tempat best. Tempat yang semalam kita pergi. Korang tahu gangguan dia macam mana. Penceritaan dia macam mana. Dekat sini. Kisah asalnya adalah dia adalah yang kita menghala ni adalah rumah seorang bekas dukun. Kenapa dia bekas? Maknanya dia tak ada dah sekarang. Cerita tu 15 tahun lepas pada tahun 2010 dia duduk di sini. Kenapa dia tak ada? Ketika 2010 masa tu dia mempertahankan dia punya ternakan iaitu lembu. Ada 6 ekor lembu. 6 ekor lembu yang dipertahankan yang ada orang nak curi sekumpulan
orang nak curi masa tu. Dan dia dihikam berkali-kali. Dia stay, walaupun dia dihikam, dia stay sampai 7 jam baru dia pergi. Okay, start daripada itu, rumah tu terbiar sampai sekarang masih ada lagi rumah tu dan masih dalam keadaan baik. Korang boleh tengok difference dia nanti, mana yang tak nampak semalam, yang tak masuk semalam, korang boleh tengok difference dia. Gate pagar depan dia dengan rumah tu, geng. Pagar memang kalau korang cakap 800 tahun pun saya percaya. Pasal dah nak roboh dah. Nampak gaya ni. Tapi thank you so much. Tapi bila korang tengok rumah tu, macam tak percaya. Macam baru lepas cat dia. Thank you so much. Kali terus sihat, tenang, bahagia. Mantap lah korang. Thank you so much. Kali terus sihat, tenang, bahagia. Tanya brand apa dia guna. Itulah masalahnya. Rumah baru cat. Macam baru cat, geng. Serius. Tak adalah baru. Macam baru mungkin setahun macam itu. Terima kasih korang. Bentar. Set tas sekejap. Sekejap, saya tak nampak korang. Sekejap. Tak nampak korang. Sekejap. Tak nampak korang. Sekejap. Saya cari gift. Tak ada lah gift yang tu. Okay, ni ada. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Let's go, geng. Semangat, teman-teman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang dah masuk saya punya live semalam, boleh tekan 1, geng. Yang masuk live saya semalam, tekan 1 dekat komen, geng. Dekat tempat ni. Mantap. Mantap. Mantap, ramai juga yang dah masuk semalam. Ramai juga. Dan ramai juga yang tak paskat. Mantap. Sebenarnya dengar, yes. Tom ada tadi. Tapi dia hari ni tak boleh nak explore pasal dia ada hal. Bismillahirrahmanirrahim. Oh boy. Boy, melintas laju bunyi berlesut tau. Sebelah kiri aku. Suks, macam tu. Tak sempat aku nak alih kamera. Rumah tu memang bukan baru tinggal. Dah lama ditinggal. Dan barang-barang, saya tak tahu barang-barang tu orang lepak-lepak kat situ, tinggal barang kat situ ke apa. Saya tak faham sebab ada Toto lah, Toto LV. Pelik-pelik. Ya, untuk pengetahuan korang, ini Kenapa? kali pertama Kapten. Okey, dia selalu buat Farhan, explore terima dekat kasih. Sarawak. Jadi ini kali pertama dia dekat Melaka Oh untuk ya? explore. Dekat Semenanjung baru sekali lah? Ha? Semenanjung sekali? Ya, first time dia dekat Semenanjung. Sebelum ni dekat Sarawak. Oh. Ya. Jadi first time dia. Ini Kapten, guys, Kapten. Kapten Explore. Nama dia Captain Explore. First time dia. Dia first time. Okey, kita nak tahu kenapa dia letak nama dia Captain. Sebab dia memang askar, geng. Ya, dia memang askar, guys. Dia memang askar, geng. Dia seorang tentera yang sangat handsome Bawah, terima kasih. dan memakai filter. Filter kurus. Memakai filter meluci. Ha? Nama Zainal. Ya. Dan jelita terima kasih, geng. Yang paling terima kasih. Dia askar, dia askar. Tapi dia buat explore juga. Mantap. Maknanya dia bila dia free dia akan explore lah. First time datang sini. Salut, Cap. Dia selalu Waalaikumsalam. hantu dekat Sarawak. Zana. So hari ni jahat. Kita orang sama kan? Sabah. Dia orang Sabah tapi dia dekat Sabah. Kau tak ikut, tak ada. Hantu terima kasih, Zana, terima kasih. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Hati-hati bapa baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih askar. Masih askar. Ni dia cuti ni. Assalamualaikum Dia tak adalah buat hari-hari explore, tak hari-hari lah. Mana dia cuti dia akan dengan explore lah. Orang Sarawak menetap di Sarawak tapi orang Sabah. Oh, terima kasih. Terima kasih. Tapping kita berapa sekarang, geng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat Melaka ni. Okay, tapping kita kena perlukan YM ni. Jangan kosongkan skrin. Orang kami kita Capricorn bukan salam. Riz, masih Riz.
Innahu. Korang nampak delay ke? Ada nampak delay tak? Tak ada, okey ni. Bukan. Aku. Tak okey. Sebelum pasal pelaporan. Delay ke? Delay? My all, ya Allah, my all. Terima kasih, my all. Kaya terus sihat, tenang, bahagia. Tak Tak okey. Ada perhati tu, Fik? Tak ada, okey. Delay sikit, Baba. Okey, kejap. Saya refresh kejap. Okey, saya refresh kejap. Korang stay, jangan fly, stay dalam. Lambat sangat, maknanya korang kena keluar masuk balik. Okay, sekejap. Welcome back. Welcome back Pandarian. Assalamualaikum. Okay, okey tak? Ini macam bekas tapak perumahan ni. Tanah orang ni. Tanah orang ni, boy. Tanah orang lah. Sebab tu ada pagar ni. Terima kasih. Yang bagi keizinan untuk kita masuk, korang nampak tak tadi sebelah kanan kita masa kita baru masuk tu, itu adalah tuan tanah kepada tempat itu. Dan ada beberapa tanah dekat sini juga. Dia bagi keizinan kita untuk buat explore tu. Dia bagi info tentang tempat ni. Adoce, terima kasih. Dengar. Suara semalam. Suara semalam. Suara semalam. Mana? Suara semalam. Hai! Kan aku cakap. La ilaha Allah illallah. Woi, serius mat. Woi, suara tu lain oi. Suara tu macam semalam, weh. Ha? Ada pik semalam pik. Kami tak tahu ni. Ya. Tak, dia semalam. Aduh, macam Aku ni. rasa pik. Semalam okey, dia paling kuat kat depan lah, boy. Paling kuat kat depan. Dia dekat rumah tu, boy. Berapa minit daripada sini? Tak jauh pun, depan ni je. Tak jauh. Tapi terasa jauh ni. Tak lah. Jauh je. Tak jauh lah. Tak jauh, boy. Tak jauh. Depan ni je. Tadi diorang macam diorang Tuan cakap tadi kemungkinan ada sosok nenek bongkok dekat Kat mana? kawasan ni. Tuan cakap Dia nampak ke? tadi beritahu ni bukit. Terima kasih, Mak Ol. Kita ada seorang anggota geng dekat depan yang jaga, bukan dia jagalah, dia datang untuk lepak geng. So dia pun ada kelebihan untuk nampak, berubat semua. Tuan Ojol geng yang selalu masuk live Boss One. Enifar, terima kasih. Sebab dia Melaka. Dia area Melaka punya anggota. Say thank you jugalah kepada Tuan Ojol yang meluangkan masa kepada kita orang. Dayah, terima kasih. So anything apa-apa malam ni, kita adalah orang yang pandai untuk merawat ke apa ke. Oh, thank you so much. Assalamualaikum. Riz, terima kasih Riz. Ya kadam-kadam. Ya kadamurau, ya kadamujasad, ya rijal gaib. Perdengarkan, perbunyikan. Apa saja yang berada sini. Datang tak dijemput, pulang tidak ku hantar. Ya bada, ya badi. Ya mayit, ya batinu. Kaf, ya ain, sad. Assalamualaikum. Macam ada bunyi. Macam ada bunyi depan. Terima kasih.
Pik macam dorong bercerita di depan ni. Ha? Ustaz. Ha? Ustaz, kau push. Geng. Let's go. Kejap. Itulah kalau tempat macam ni aku terlalu fokus. Geng, donat jangan lupa. Nasib baik Bos Wan ingatkan. Afizah, terima kasih. Afizah, terima kasih. Let's go, geng. Let's go. Afizah, terima kasih. Innahum surah. Yun, terima kasih, Yun. Tina, terima kasih. Allahumma Suhaimi, terima kasih. Dan terima kasih. Suhaila, terima kasih. Suhaimi. Kak Rayu, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Aziz, terima kasih. Kak Rubiah, terima kasih. Assalamualaikum. Bawa. Ada tas yang nak update. Tak apa, tunggu lagi. Wali, terima kasih. Oh, Aku terbang. dah berpeluh hari ni, boy. Putra, terima kasih. Wih, bahang oi. Macam gini yang bahaya ni, macam gini yang Kak bahaya. Basha, lama tak nampak Kak Basha. Walid, terima kasih. Macam bahaya ni guys. Assalamualaikum. Mantaplah Kak, terima kasih. Kami terus sihat, tenang, bahagia Kak. Baik. Depan ada tikus, boy. Ni depan ada tikus. Ada tikus, ada apa? Iya. Baik-baik tengok ini semua ni. Innahum. Maiol, terima kasih Maiol. Hah? Ni. Apa dia? Maiol, terima kasih. Soul gang, thank you so much. Apa? Siapa oi? Kenapa, boy? Aku nampak ada orang macam orang pakai baju putih, seluar hitam. Sudah. Dia ada cerita yang tentang ada pakcik dekat sini. Okey, dekat sini boy. Sebelah sini, Ha? ni sungai tau. Boy. Ha? Ni sungai. Mana? Oi. Dan dekat sini, ya Allah, Kak Fasha, terima kasih. Kami terus sihat, tenang, bahagia. Depan kita dekat ni. Thank you so much. Dekat kita woi. Terima kasih Kak Fasha. Thank you so much Kak. Thank you. Kami terus Kak. Thank you. Okey, kejap sekali lagi saya nak update tas. Okey, sebelah ni, geng. Boy, ini adalah sungai, boy. Dan sungai ni ada pernah seorang tua dia hati lemas kat sini. Oi. Dan boy, selepas kes tu, Ha? itu yang kes ni tak lama tau. Ha? Selepas kes tu ada orang yang selalu masuk sini untuk kutip sampah. Ha? Dia nampak ada seorang tua keluar daripada semak, tak tahu mana satu keluar daripada semak basah-basah. Keluar daripada sini. Basah-basah. Ada kes lah geng kat sini. Ya. Sebelah kiri ni. Sebelah kiri kita ni. Dan dulu ni tapak kereta api lama tau sebenarnya, boy. Tapak kereta api lama. Ya. Tapak kereta api lama. Ini. Semua sul. Okey. Ini based on apa yang Tom cerita lah, geng. Tom cerita sebab saya tak boleh, kalau saya tak boleh nak pakai saya punya ChatGPT. Tak bisa. Tak bisa. Nanti info dia akan tertumpu kepada bila saya kalau saya beritahu, korang mesti tahu punya. Mesti orang-orang yang dekat sini tahu saya kat mana, geng. Saya tak boleh nak beritahu lah sebab saya menghormati tuan yang bagi kita untuk masuk sini. Jadi saya tak boleh nak bagi tahu info lah. Saya beritahu sikit-sikit je lah apa yang saya boleh share kat orang. Bentar ya. Paskat. Assalamualaikum warahmatullahi. Suara yang tadi kita dengar dekat depan tu sama macam semalam. Sebiji oi. Suara orang tua dengan suara apa tadi? Dia macam bernafas tu. Sebiji boy macam semalam, boy. Dekat dalam rumah tu. Hari ni kita ramai, kita ada base. Semalam aku berdua, base pun tak ada. Bukan kat rumah, dekat luar rumah.
Kat rumah lain. Kat rumah lain. Kat rumah pelik weh. Kat rumah tu pelik weh. Lain lagi? Ha? Dekat rumah lain pula? Rumah tu lain. Lain weh rasa rumah tu. Aku berapa kali masuk keluar. Seram kali rumah tu. Sini tu rasa bahan dia. Allah masuk sini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tas. Dah tukar tas geng Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kat rumah serang kelakar. Saya buat kelakar geng. Saya seram gila kot semalam sebenarnya. Aku terpaksa buat kelakar boy semalam. Terpaksa boy. Kat mana kau buat kelakar? Kat depan. Terpaksa boy. Kalau tak siapa nak menghiburkan hati aku dengan tas tak bergerak. Joy boy terima kasih. Terus. Sikit lagi 1,200 terus. Teruskan guys. Assalamualaikum. Ya kadam-kadam, ya kadamu roh, ya kadamu jasad, ya rijal gaib. Perdengarkan, perbunyikan lagi. Apa saja yang beras ini. Datang tak dijemput, pulang tidak kuhantar. Jadi terima kasih. Kang Kekek terima kasih. Kat sini, boy, kau akan dengar suara yang hujung-hujung halus. Kena dengar betul-betul, boy. Tapi, diorang akan dengar dekat camp. Dekat live yang dengar. Kita je. Dengar hujung, halus je. Gelap pun hujung-hujung je, boy. Kota terima kasih. Kau terima kasih. Rasa amat. Jadi terima kasih. My all, ya Allah, my all. Terima kasih banyak my all. Jangan kosongkan screen, jangan kosongkan screen. Nulis. Mek Cuya, Kak Siti Nur, thank you. Hati-hati rumah tu kat makan power bank kejap. Aku check kejap. Ramai-ramai batalion semangat. Ini tak apa. Ada base 47. Tak nampak apa pun. Sama Hanan. Tak nampak hantu ke? Ada. Jangan risau. Sekarang ni sama Hanan, awak baca Al-Fatihah 21 kali. Okey? Baca Al-Fatihah 21 kali. Tutup mata, baca Al-Fatihah 21 kali, buka mata. Sebelum buka mata selawat. Selepas selawat, buka, make sure awak punya mata menghadap cermin. InsyaAllah awak nampak hantu. Okay, insyaAllah nampak hantu. So far tak pernah tak berkesan geng. Mesti berkesan dia. Apa boy? Dekat sini boy, dia ada seorang yang kutip-kutip sampah kat sini tau, yang lori. Betul? So yang kutip-kutip sampah tu dulu dia lambat pun tak apa, tak ada masalah. Sekarang dia last kutip sampah pukul 6. Pasal dia pernah kena gini boy. Yo. Macam tu. Tengok belakang tak ada orang. Aku kep.
Wet kaca. Aku hampir kena. Serius lah? Buatlah Salma. Buat Salma. Buat sekarang. Buat sekarang. Tengok macam mana kejap lagi. Sekarang try 21 kali. Sebelum buka mata tu selawat. Make sure mata awak menghadap cermin. Ui, suara. Allahumma salli sayyidina Muhammad innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Allah. Dengar. Dia dah start dah. Woi. Okey. Siapa kau? Perdengarkan lagi. Assalamualaikum. Aku tahu kau berada di sini. Hai sejapang capai sedangkan bidang si renek gigi si janggal panjang si luk limbai. Si gerebang rambut. Lagi perwujudkan. Mari. Datang tak dijemput. Pulang tidak kuhantar. Lagi boy. Ya bada ya badi ya maiti ya batinu. Wujudkan, perdengarkan, perbunyikan lagi. Sekarang kita nak pergi rumah terus ke apa? Tak Kita tahu. tengok depan luar. Try lah. Try dulu. Siapa bercakap? Siapa bercerita? Woi! Siapa yang bercerita? Semalam. King dengar. Hei, Kap! Kejap, Kejap. Itu rumah tu kat situ. Kap! Suara ni semalam. Kap! Wait. Suara semalam. Mas, alert, Mas. Kap! Ni nampak macam nampak orang ni. Kap, dia lari ke depan. Di mana? Tak ada orang kat sini, Cap. Tak ada orang kat sini, Cap. Tak ada, woi. Tak ada orang, woi. Tak ada orang kat sini, tak ada orang. Lagi-lagi malam. Tuan tanah pun tak masuk. Wait. Sini tu. Innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang takkan tak dengar step dia berlari. Tapi suara tu dengar. Cuma kami tiga tak nampak, Kip. Masalahnya kau seorang nampak ni. Ya. Tadi masa suara tu maknanya kau nampak orang lah, Cap. Orang kat sini. Aku suruh dia sana lagi nampak. Kau baju warna apa? Warna putih. Yang aku nampak tadi. Suara hitam. Aku pernah nampak lah apa bawah, tapi aku nampak sebelah atas ni putih. Tak, aku tanya dengan kau orang. Aku nampak tadi itu. Ada orang ke? Baju putih. Ya, lelaki seluar hitam. Ya, baju putih seluar hitam. Aku nampak baju putih seluar hitam tadi. Siapa nampak tadi, Jeng? Yang dekat pokok, tepi pokok. Dekat dengan kita je tadi. Yang itu yang aku nampak. Kalau ada orang tolong menjawab, oi. Apa buat dalam hutan ni? Ada beg lagi kat sini. Ni. Kau ada barang orang? Tak ada. Kosong. Asal siap kau. Woi, busuk siap. Kenapa? Oi. Busuk. Weh! Weh! Wan! Ya Allah, Wan. Lagi sekali, Wan. Lagi sekali, weh. Oi, ada suara kat sini, boy. Kejap. Aku tak nak pergi sana sebab ada orang busuk. Dia orang kata busuk. Kejap. Asal pelik sangat suara dia tu? Itulah tu. Siapa tu? Suara logat orang Indonesia. Kalau suara kuat tu dia mana dia dapat dengan kita tu. Betul. Kalau jauh, kita tahu itu suara jauh. Tu suara dekat ni. Kau cium, Kip. Bau busuk ni. Dia cakap tak boleh tangkap lagi suara. Apa dia cakap tak boleh tangkap lagi suara tu? Okey, saya perlukan siapa-siapa yang pakai
earphone korang betul-betul kena teliti geng Saya tak boleh nak tahu bila masa dia nak bersuara. Macam ada something dia nak sampaikan ni. Weh, benda kecil tu apa? Mana? Benda putih. Mana? Mana? Putih ke boy? Betul kat sini. Benda kecil. Bau busuk ni bos. Mana? Busuk ke? Tepi ni. Ya, aku tak main. Kau nampak ada benda kecil? Kat mana sini? Ha. Dia melintas. Kecil. Semalam memang ada suara budak kecil panggil abang dekat sini masa aku tengah push tas. Depan ni apa? Okey. Sini rumah. Straight ni pergi ke sungai. Apa binatang banyak sangat ni? Jom, tengok. Kita pergi straight dulu. Sebab depan tu ada kebun juga yang dah ditinggal. Kebun tu padu siap. Sekejap. Kau nampak tadi benda putih tadi kat sini tau? Benda putih tadi mula kat sini. Bergerak. Korang tak cium bau busuk ke? Tak ada, boy. Tak ada. Dua cium boy. Tak ada. Macam bau bangkai. Jangan boy. Jangan boy. Tapi jangan pecah, baik. Kita biarkan tempat ni nak masuk dulu ke macam mana, Wan? Ke biarkan dulu tempat ni? Boleh, tengok ke depan tu. Kita tengok depan dulu lah. 4,400 orang ni. Geng, let's go geng. Semangat. Kalau itulah masalahnya kita kalau kat dalam kita tak power geng. Jangan berhenti geng. Kita punya donat, kita punya tas-tas. Kak Amal, welcome. Saya letakkan tu donat dia bukan sini. Okay, kita tengok dulu. Boy, Captain. Mari tengok rumah ini. Sekejap. Nah, udah aku lihat tu. Udah aku lihat. Semalam Ni masuk ke kiri. daripada pintu tutup, pintu terbuka. Ya Allah, kenapa ni? Tengok rumah ni ditinggalkan setakat hari ni 15 tahun. Sebab last kejadian tu 2010. Korang tengok dia punya cat cantik lagi. Dia adalah nampak macam ada sikit nampak macam kesan-kesan tu. Kak Syah terima kasih. Tapi ini 15 tahun ditinggalkan ke. Kak Fasha terima kasih. Kak Romi terima kasih. Inilah rumah yang dikatai Fasha, 15 thank you, Kak tahun. Romi, terima kasih. Tapi still cantik lagi guys. Ya Allah, Sul. Thank you Kak Fasha. Thank you Kak. Dinda, thank you. Farah, thank you. Lama tak tengok saing Dinda lah. Lama siap. Thank you guys. Thank you so much. Thank you guys. Sol. Macam ada orang tinggal. Tak ada. Semalam saya dah masuk memang tak ada. Kesan orang lepak ada geng. Saya minum. Kesan orang lepak ada. Kesan orang lepak lepak tak tahu lepak macam mana tapi sekarang dah tak ada lah. Depan ni ada apa? Depan sekarang ni kita tunjuk diorang rumah ni. Tapi jangan masuk dulu. Bukan review dalam rumah betul. Kita jangan masuk dulu. Kita Sebab tadi tunjuk daripada depan je. Tadi aku nampak ni kat sini tadi ni. Apa tu? Ni ada macam ada satu kalau macam kita suluh ni aku nampak. So, bayangan daripada daun ni aku suluh nampak ada bayang. Kita Tapi ada kursi. satu lagi bayang. Kita pergi simpan ke arah dulu kat long. kiri. Kita simpan dulu. Weh, dengar. Dengar. Kat dalam. Macam suara budak lah dalam ni. Kejap. Ada beberapa suara. Ada beberapa suara, geng. Okey, kita pergi sebelah sana dulu. Okey, korang tengok So rumah ni kita akan masuk sekejap lagi, geng. Sekejap lagi kita akan masuk. Sekejap lagi kita masuk. So kita simpan dulu. Kita push tas dulu kat tempat lain. Sekejap lagi kita akan masuk dalam rumah ni. Kita tengok apa yang semalam Syafiq beritahu kat saya, rumah ni ada gangguan dia kuat. So malam ni kita tak tengok. Kak Pasha. Kalau perlu boleh buat uji nyali, kita buat uji nyali. Terima kasih Kak Pasha. Macam mana kita tengok dalam macam ni? Kak Pasha. Thank you so much. Sekali terus sihat, tenang, bahagia. Thank you bang.
Betul sekali. Thank you kak. Thank you so much. Okey, ni geng. Saya tambah bunga ros geng Kita gerakkan bunga ros ramai. Terus guys, Sangkut dah. Okay. thank you. Mantap. Terima kasih. Okey geng, fighter bunga ros semua ramai-ramai. Jom. Daily kita nombor apa? Kita Kenapa Cap diam dia? Dia memang diam tadi. Daily nombor 8 geng. Kalau korang tengok, kalau orang jaga rumah ni, dah sentuh lalang-lalang ni semua dia akan jaga sekali. Dia akan potong sampai ke dalam-dalam tu. Dia punya Abang cat, memang nampak ops, saya tak dia pasal. punya cat tu semua nampak macam baru lagi. Betul? Dia tak macam rumah. Langsung tak ada lumut. weh. Tengok putih atas tu je. Ini Tu, ni, putih atas tu. pagar dia ni geng, berlumut. Itu rumah ni 15 tahun tak berlumut. Tengok pagar atas tu. Tu cat dia. Cat putih tu kan. Kurang-kurangnya putih tu kotor lah. Ni, rumput ni. Ni, pagar ni. Pagar aku percaya 15 tahun. Rumah macam tak percaya siut. Serius. Ini macam baru sebulan 2 bulan adalah. Betul? Jom kita pergi ke sebelah sana dulu. Kita tengok. Saya tak nampak jadi Kita ti. masuk sini geng, kita pergi ke terus ke sana lagi. Okay, kita pergi ke arah sana dulu. Kat depan ni ada apa tu nama dia? Kebun. Diam ni. Kau okey tak okey? Cakap pun. Tidak pun paloi. Apa dia cakap? Boy, First time ni. paloi apa paloi? Tak baik. Janganlah cakap begitu. Siapa ni orang Sabah tu? Janganlah guys. Ajar Mus, bukan. bawa malu Sabah bakau itu. Jangan cakap begitu. Biar gemuk, muka tak handsome enggak apa-apa. Tapi jangan tak ada adab. Innahumma Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Tak baik, saya tak tahu apa maksud dia. Saya based on apa yang boy cakap je. Ni apa ni? Dia bukan gini, dia banyak mulut tau geng. Banyak ceritanya. Dia ada alamak siapa bagi tadi? Alamak. Pergi sini diam. Siapa bagi tadi geng? Itu yang pelik tu. Kak Mal, terima kasih Kak Mal. Dia macam ada mainan daripada depan tu, dia macam ada benda-benda macam gini, macam mainan budak kecil tau. Carut Pik. Tak bagus masuk dia. Tak apa lah, biasalah. Dia akan balik kepada dia lah macam biasa. Terima kasih. Dia akan balik kepada dia lah. Santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum min Sulaiman wa innahum bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Saya terpijak geng. Bunyilah saya elak-elak. Ya Allah, terpijak juga. Sorry ya. Dengar. Dengar. Betul tak boy aku cakap? Oi, Dia hujung-hujung je. budak. Hujung-hujung je kan? Ha. Hujung-hujung suara tu. Kau akan dengar nanti kalau ada hari ni dia akan suara gelak tapi halus je boy. Kena dengar betul-betul. Cap, bangun Cap. Weh, jangan diam oi. Cap, okey tak? Kenapa dia? Bangun oi. Okey. Kenapa dia? Tak, dia Seorang terima kasih. Dia bukan diam, Pik. Dia dah kan Dia tadi banyak kita cakap, Kik. Yelah memang dia banyak cakap. Tadi kan banyak cakap tadi. Cap, okey tak? Cap. Cap, kau bercerita dengan kau bagi tahu apa perasaanmu dengan view. Kau Betul. jangan diam. Dah okey aku bah. Okey. Buka huruf pucat betul Cap. Cap, apa masuk paloi Cap? Budu? Cakap tak bagus tu. Eh. Janganlah geng orang-orang Sabah kasih begitu, cakap tak bagus. Memanglah. Betrip sak orang ni, cakap begitu. Betrip sak kau. Okey. Punya lah bidak kau ni. Jumpa friend tak? Lama. Tak nampak? Satu pun tak nampak ini. Satu pun tak nampak. Macam mana? Ke memang sini tak ada friend? Kau pernah cakap paloi itunya bodoh. Okey. Saya tak tahu geng, saya tak tahu. Farhan, terima kasih. Ya, kena mukadam. Oh, tak patut. Okey. Tak apalah, itu. Ya, Santai kena aja. murah. Innahum min Sulaiman wa innahum Ya, bismillahirrahmanirrahim. kena mujasad. Ya, rijal gaib. Kat sini kena dengar betul-betul boy Kadang-kadang viewers dengar kita tak dengar boy. Sebab dia punya suara halus. Macam tadi kan halus kan? My thank you. Alamak, saya tak nampak.
My all, thank you my all. Nurul, terima kasih. Innahu Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dah start pening. Santai geng macam biasa saya cakap, kalau korang rasa tak boleh handle, keluar dulu. Minum air ke apa dan masuk balik. Tapi jangan paksa geng. Tapi make sure sebelum keluar tu korang kena letak dulu pause 2-3 ekor. Terima kasih geng. Please, terima kasih. Syukri, terima kasih. Kak Rayu, terima kasih kak. Orang memang terasa, ya Allah. Korang bayangkan kalau korang kat rumah pun dah terasa. Kita kat sini macam mana perasaan kita. Dengan keadaan okey. Ni depan kan. Selalunya kita akan tengok my all, thank you so much. Kita akan, kalau saya senyap lah, especially saya akan tengok kanan. Nampak kanan kita ada apa? Sabak kiri. Atas kalau ada pokok, macam-macam kita kena tengok geng sebagai host. Okay, selamat pendiri my all, thank you so much. Ya Allah, meledak je my all. Thank you so much. Assalamualaikum. Sebab dia lama tak masuk, betul-betul dia bagi. Kebun apa Fik? Saya tak tahu. Kat sini kebun dia tak ni dah. Dia tak cara dah kebun ni. Dah tetal pinggang je. MU kalah bang. MU bukan yang tunjuk gitu ke? Yang dia kalah dengan Asian tu. Asian All Star tu. Dah kalah apa tu tunjuk macam itu pula. Syah, terima kasih. Okay, ni kebun ni geng, sebelah sini. Ni kebun dia. Semalam kita ada dengar bunyi yang pelik-pelik geng kat sini. Terima kasih semua yang bertetas. Thank you so much. Sekali terus sihat, tenang, bahagia. Sekejap saya tak nampak korang. Saya akan update satu tas dekat tas tu yang dah habis. Terima kasih membantu. Bentar. Mana lion ni geng? Susah betul nak nampak lion Asal kau bau aku tak bau lah boy. Syafiq tengah cakap, lepas tu ada suara halus perempuan. Itu yang saya tak dengar tu. Itu tak dengar. Hah? Siapa ni? Boy, kau cakap dengan aku ke siapa yang cakap dengan aku ni? Dia pandang aku lain macam. Cap, okey tak Cap? Cap. Weh, dia pandang aku macam gitu. Cap, kau okey ke tak? Kau kan sengih-sengih? Korang tengok tak apa aku tengok tadi, geng. Hah? Tengok muka dia. Kenapa dia sengih, geng? Kena rasuk? Taklah. Kena rasuk situ kejap. Wih. Wih. Alamak. Jap. Apa yang benda putih kecil tadi? Bukan, ni spider. Geng, ada satu benda putih kecil laju macam gini. Mana dia? Alamak. Macam Mas Wan nampak tadi. Kau tengok Cap. Cap. Dalam tangan tu. Kapten. Cap.
Tak, saya terganggu dengan satu benda kecil warna putih tadi, geng. Laju gila. Laju gila. Saya tak pasti. Takkan cahaya macam itu. Cap? Oh tu. Takkan cahaya macam itu. Sebab kan saya fokus dekat cam kan. Cap. Jangan. Wui. Wei, situ. Wei. Jangan. Situ. Cap. Wei, itu. Sungai, Cap. Jangan, Cap. Weh, sungai tu. Aku pun tak sampai sini, Cap. Cap. Best, tolong. Cap, ada bu. Weh, aku tak ada sebut. Cap, kat sini ada bahaya. Cap, kat sini ada bahaya. Ada bahaya. Cap, serius. Aku pun tak berani pergi depan tu. Cap, boy, kat sini ada bahaya, boy. Cap, jangan gila. Kat sini ada bahaya, boy. Boy, tolong boy, kejap boy. Kat sini ada bahaya, boy. Mana ni? Serius sini ada bahaya. Boy, itu apa benda? Itu apa benda? Bukan. Tak apa, abaikan dulu, Cap. Kejap lagi pergi sana. Cap, jangan Cap. Kejap. Tak boleh sebab ada bahaya sini. Geng, tak boleh, geng. Saya tak berani ke depan tu. Itu tepi-tepi tu. Weh, bahaya tu laju siap. Cap, naik dulu kau, Cap. Aduh. Boy. Wan. Tongging dah. Tertongging dah, boy. Sekejap. Kena pegang cam lah. Tu lah. Aduh. Weh, hati-hati weh bawah tu. Bahaya siap tu. Weh, dia tu kat tepi. Dekat situ memang ada bahaya gila. Boy, letak cam dulu, boy. Kejap. Batang cam kau. Okey. Cam bagi kat Bos Wan. Sekejap, bagi boy angkat. Saya pegang cam si Captain. Tak boleh, geng. Dekat situ ada buaya. Ada buaya. Sungai ni ada buaya. Siapa cerita kat aku hari tu? Betul tak, geng? Betul tak? Saya tak tahu betul ke tak. Cepat angkat, Cap. Buaya tu, sungai tu selalu buaya timbul. See? Tu yang saya seram tu. Tu lah, tengah angkat. Kena angkat. Boleh. Cap tu ringan je. Sungai tu memang ada buaya. Lawan. Boleh. Dah, tengah angkat. Terima kasih. Aduh. Okey tak? Duduk. Ngeri, Cap, ngeri. Boleh. Sekejap. Sekejap. Ada buaya gila situ, Cap. Jangan, Cap. Aku pun tak berani. Seram bila senyumannya tadi. Dia senyum aku. Ya, dia senyum tadi kat aku. Tarik nafas 3 kali. Dah pacat dia? Lepas tu mengucap. Pacat pula dah. Okey. Okey tak? Jadi, boleh. Mudah macam tu, Bos Wan. Tak, dekat dia ni bau bangkai kuat. Aku tak tahu dia bau bangkai apa. Tadi aku nampak benda kecil. Boleh. Melintas. Kuat. Maju. Tepi aku belah kanan. Buat untuk view kau. Jauh kau datang ni. Jap. Semangat. Jangan lain. Kau boleh ni. 50-50 boleh. Seberang sungai tu ada yang panggil dia. Lawan. Berdiri. Angin, Wan, Bau bangkai ni, weh. Ha? Bau bangkai ni. Aku tak tahu. Buat weh kat dia. Aku tak tahu. Aku tak bau dari tadi. Try juga aku bau. Tak ada bau. Boleh. Tengok.
Tapping jangan berhenti geng Tapping, share jangan berhenti geng. Come on, semangat. Lepas ni kita masuk rumah tu geng. Kita tunggu Cap okey sikit. Assalamualaikum. Okey tak Cap? Assalamualaikum. Jawab betul-betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Okay Wan. Bangkai kat dia sini. Aku tak tahu. Tahu. Kuat ni. Tahu macam bau bangkai haiwan. Kalau aku bau aku rasa kena muntah dah ni. Sebab kebetulan aku tengah mengandung ni. Bangkai apa Jap. Bisa, terima kasih. Aduh, Wan. Bangkai haiwan. Wan. Aku tak tahu binatang apa. Aduh, tak tahu. Tapi kuat pun ni. Jauh sikit Wan, kat sini seram kali. My all, terima kasih. Bagi kat air. Siapa-siapa yang ada air bagi kat. Sol, thank you so much. Sekali terus geng. Terima kasih my all. Kejap geng Ya, ramai gila nampak perempuan dekat pipe air ni weh. Ramai gila. Siapa yang nampak? Gila Tuan memberitahu ada perempuan dalam ni. Oh ya? Yeah. Tok, dekat pipe air ada perempuan. Baik Wan. Kejap geng. Siut lah. Aku rasa macam ada menjala siap kat kaki aku. Uish. Rasa macam apa yang menjala kat kaki geng? Rasa geng kat sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keti bawah. Pacat kau bukan. Pacat kecil. Pacat kecil rasa menjalar. Nampak dia. Johan, bayar situ. Tempat yang bahaya ni, bahaya binatang ni memang saya elakkan geng. Saya elakkan pasal kita nak explore hari-hari. My all, ya Allah, my all. Saya rasa kan kalau my all bagi lion seko ni cukup rasanya daripada tadi tu. Betul tak? Cukup lion seko kalau daripada tadi bagi lion ni. Terima kasih my all, thank you so much. Sekali terus sihat, tenang, bahagia. Pasha, terima kasih Pasha. Betul. Sikit je lagi tambah saya rasa tu. Dapat secebis lion. Ya. Okey, Wan pula dah. Boy, tepi ni. Kebun lama. Ni tepi ni. Jaga. Ni, kiri ni. Kiri. Ha. Tak ada orang jaga dah. Semalam kau dia punya berbunyi kat sini. Ya. Ya. Kak Fasha, terima kasih Kak Fasha. Sini. Ya. Tu. Hei, ya. Baru aku cakap. Allahumma salli Muhammad, ada bunyi sini. Ha. Baru aku cakap, tapi dia tak terjaga lah. Pasal tuan tanah ni, dia tak datang sini dah. Dia transfer ke depan, kebun dia. Ha. Cantik pula gift ni. Kak Fasha nak 18. Lain sekali je Fik sebut. Kalau yang kecil kali sebut. Apa tu? Lain sekali je Fik sebut nama. Apa tu? Wa innahu Whatever, terima kasih. bismillahirrahmanirrahim. Kalau benar kalian berada sini, jangan menguji daripada kemampuan kami. Ya. Ya kena kadam, ya kena roh, ya kena jasad, ya rijal gaib. Fik jangan bising macam itu. Terkejut dia ingat suara yang ditunggu tu. Bukan. Bukan, sebab kat sini suaranya kebanyakan hujung-hujung halus-halus je suara dia. Gelak-gelak pun halus je semalam. Alamak, Kak Fasha tengok. Ini apa tu? Dengar. Ha?
Kak Fasha, terima kasih. Apa tadi di belakang ni? Bunyi melintas. Kak Fasha, terima kasih. Bunyi melintas laju. Ha. Ha tu. Oi. Wih, bunyi apa tu? Ya Allah, terima kasih. Innahum bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Woi. Allahumma Allahumma salli Muhammad. Sama kau. Kita orang semua dekat-dekat ni. Semua dekat-dekat. Siapa kat sini? Ya Allah, terima kasih. Boy cat kat depan dia. Kurang pakai earphone dengar geng. Hei. Apa? Woi. Mana? Ha? Kenapa? Apa siap tadi? Apa siap tadi? Apa siap tadi? Woi. Bos. Mana putih? Apa tadi? Tak tahu, tak tahu. Pelik bergerak macam itu. Ya Allah, terima kasih. Innahumma sulaiman. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih ya Allah, terima kasih banyak. Kau panggil aku Tak ingat. Tak ingat. Kenapa? Tak, tadi aku nampak putih kat sini, atas sini, Puan. Dekat situ aja nampak ucur. Mana Cap? Ni Cap, kat belakang ni. Cap, okey Cap. Okey. Okey, thank you Sapi so much. kot. Saya kot. Woi, Allah, apa benda siap tadi? Mana ada je putih? Semua hitam ni. Aku hitam. Tapi memang tadi aku nampak putih kat situ, Wan. Tapi memang tadi aku nampak putih kat situ, Wan. Tapi memang tadi aku nampak putih kat situ, Wan. Macam orang tadi. Tapi takkan dia lalu lepas saya. Putih depan bosor dia. Rampat sangat-sangat. Bila Oh, masa tak ada, tak ada, tak ada. pula. Tak perasan, tak perasan. Bila masa pula. Tak adalah, aku tak nampak apa-apa pun. Ni pusing. Ha, tak ada orang baju putih sini. Tiada orang baju putih. Kau hantar kat dalam grup. Ha. Kita tengok balik. Weh, apa benda siap tadi warna putih tu? Bos Wan nampak ada satu... bukan Bos Wan nampak, Bos Wan tak perasan. Ada seorang pakai baju putih, seluar hitam. Kita nampak putih tu kat atas tu. Ha, tapi tak adalah macam orang. Kita Ada macam bayang tadi tu. Kita donat baru kita masuk rumah tu kan. Zani, thank you. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mulakan permainan, kau habiskan permainanmu. Geng, donat jangan berhenti, geng. Donat tu kita... Donat kita tu, let's go. Ya mun ala Sulaiman fi alamin, kembali kalian berinteraksi dengan aku. Cap, Dengan jelas. okey? Tak okey beritahu tak, Cap? Geng, tadi kita orang baru kenal. Boy, ni kawan boy, baru kenal. Tapi kita orang mesra je, kan? Boleh berbual macam dalam kenal. Ni dia senyap, geng, tiba-tiba. Hadir kalian. Sebab tu kita orang boleh buat bahan tadi. Bos orang buat bahan, padahal kita orang dah berbual sebelum tadi. Nuzal, terima kasih. Kak Yon, terima kasih. Dia dempik. Ni okey dah. Dia berbual. Okey lah. Tadi dia diam. Allahumma salli ala Muhammad. Sulaiman. Takut dia pergi tempat tadi. Weh, jangan ni. Kalau dia terjun tadi, saya angkat bendera, geng. Ni apa depan? Woi! Woi! Siapa tu? Astagfirullahaladzim. Woi! Bismillahirrahmanirrahim. Ada bisik nama Syafiq, tak dengar. Assalamualaikum. Donat jangan berhenti, geng. Donat jangan berhenti, let's go.